Satu tanggapan sahaja. Apa yang kita tahu dia tak sebut. Jadi kita tak sebut. Kalau tanya para ulama hadis, sebab dia tak jumpa adalah hadis. Dalam banyak-banyak hadis sahih berkenaan dengan bacaan tasyahud ini, daripada tahiyat ni tak ada. Jadi bagi para ulama hadis, kita berpada dengan perbuatan Rasulullah SAW, sebab dia suruh sembahyang macam dia. Jadi dia tak tambah, kita tak tambah. Sebab kalau kita tambah itu banyak benda lain kita boleh tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak benda lain yang kita buka ruang, banyak lagi yang kita boleh tambah. Orang Allahu Akbar dia nak tambah benda lain. Banyak lagi lah. Jadi para ulama hadis dia berpada dengan Nabi tak kata, dia orang pun tak orang kata. Tadi kan Nabi dalam hadis juga mengingatkan kita, dia tak bagi puji dia lebih-lebih sehingga dia samakan dengan orang Kristian yang berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa sampai tahap menyembah. Sehingga orang mungkin dia kata, nama saya ini bukan sembah kan. Tapi kita berpada dengan sunnah Nabi SAW. Para ulama hadis kalau tanya dia akan dekat dulu. Allah Ta'ala. Tadi yang pasal Injil ni apa maksudnya? Habis tanya orang yang buat ni. Habis dia merujuk kepada rujukan sebelum itu. Dia merujuk kepada rujukan sebelum itu. Masa agak keras dari sebab saya dengar hadis dia gerakkan tasyahud dan gerakkan juga time berdoa. Soalannya bila dah habis berdoa tu nak stay atau tak sampai imam tu bagi doa. Pendapat yang kuat dia gerak dan mula sampai akhir. Ada juga para ulama hadis yang dia menaksirkan digerakkan semasa disebut kalimah Allah, nama Allah. Tapi itu tafsiran hadis. Matan tak menceritakan ini. Matan dia digerakkan. Dan geraknya juga kadar gerakan dia bagaimana? Nabi tak terangkan dalam hadis secara pasti. Dia kata dia gerakkan. Kadar gerakan tu dia cepat macam ni kan. Allah Ta'ala selagi dia gerakkan. Untuk orang yang pada hadis juga Ahmad tadi tu, untuk menggerakkan. Start tasyahud kita dah start kan. Lepas tu innaka hamidun majid. Lepas tu baca doa. Saya baca Islam ke Syekh Sani macam kata masa doa pun still gerak lagi. Tapi contohnya kalau kita dah habis baca doa, imam dah habis lagi, belum kita tak nak stay Semasa kita baca, kadang-kadang kalau kita dah habis kita tak kita still lagi. Allah Ta'ala alam. Ada orang yang letak dan itu tak pasti ya. Tadi sempat berkenaan ya Pak, sampai habis. Allah Ta'ala alam. Ada apa lagi? Ustaz, soalan? Dua soalan. Terguling. Ada tak dalam hadis Nabi cerita pasal khusyuk dalam solat, macam mana kita nak attain khusyuk dalam solat, macam dari segi preparation ke apa kan, yang Rasulullah indicate macam mana nak dapatkan khusyuk. Yang kedua, kalau kita sembahyang kan, itu kita nak ikut imam, seorang tu sembahyang seorang tu kita nak join dia. Ada tak hadis mengatakan sama ada kita tepuk dia ataupun kita isyarat Allahu Akbar sebelah dia, ada kita tahu kita nak masuk. Hadis yang jelas lah pasal perbezaan. Tambah. Kadang boleh solat imam ataupun tepuk makmum. Okey. Nah. Soalan pertama tadi berkenaan dengan Khusyuk dalam solat. Khusyuk kita baca tadi. Kan? Nabi suruh sempurnakan khusyuk kita dalam solat. Cuma bila ditanya para sahabat tentang khusyuk ni, Sayyidina Ali, isyarat daripada Sayyidina Ali ialah khusyuk ini mengikut, dia ada beberapa darjat. Khusyuk yang paling syarat darjat yang paling bawah ialah dia tahu dia di dekat mana. Dia sudah dikira ada khusyuk. Sekadar dia tahu dia dekat mana, dia sudah ada khusyuk. Sebab itu para ulama hadis
yang membacakan membincangkan berkenaan dengan kata-kata para sahabat yang sedemikian, mengatakan bahawa khusyuk ni mengikut darjat seorang manusia. Kalau iman dia tinggi, dia khusyuk lebih tinggi. Lebih tinggi khusyuk. Tapi kalau sekadar dia ingat dia rakaat mana, dia sudah ada khusyuk. Khusyuk pada peringkatnya. Begitu juga dengan iman. Kalau dia dengar azan, dia terus nak sembahyang, dia sudah ada iman. Cuma darjat keimanan itu berbeza-beza antara orang dengan orang lain. Jadi khusyuk juga begitu. Kalau dia sudah dalam solat tu dia sedar, dia nak kerana nak naik ke rakaat kedua, dia sudah ada khusyuk. Dia sudah ada khusyuk. Itu pertama. Yang kedua, apa tadi? Nak join semayang. Nak join solat. Okey, nak join solat ni, pertama, pendapat Al-Imam Syafi'i, kita pergi sebelah orang yang solat itu, kita takbir kuat, Allahu Akbar. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Pendapat yang pegang bau, pendapat Al-Imam Syafi'i. Tapi bila kita dah takbir Allahu Akbar kuat, tapi dia macam tak tahu lah, bau kita sentuh bau. Dan ini merupakan ijtihad para ulama. Sebab tidak ada yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Imam Syafi'i, kalau tuan-tuan belajar, dia pendapat pergi sebelah Allahu Akbar. Kalau nampak dia macam dia ni tak perasan, dia rukuk, dia tak baca kuat kan. Kita nampak dia ni masih tak sedar. Kita rukuk dengan dia bangun nanti. Tak faham ke? Dia tak faham ke kan? Jadi begitulah. Dia semuanya merupakan ijtihad. Cuma yang ada dalam hadis, dia solat, kita nak join dia, kita nak imam dengan dia, kita nak duduk kat mana? Nah, itu ada dalam hadis yang sahih. Abu Darda bila dia join Nabi solat, dia duduk sebelah kiri Nabi. Nabi tarik dia, suruh duduk sebelah kanan. Anas bin Malik kan? Anas. Solat malam Abu Darda. Abu Darda. Solat malam Abu Darda. Solat malam. Jadi dia letak ke sebelah kanan dia. Selepas itu perbincangan para ulama. Dia sebelah kanan ni, dia belakang sikit dari imam ke ataupun dia sama dengan imam. Dalam hadis tak ada syarat. Maknanya dia duduk sama dengan imam. Dia tak duduk belakang dari imam. Dan itu dia juga merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i. Duduk sama dengan imam selama. Bukan dia belakang sikit. Okay? Cuma kalau orang duduk belakang sikit, kita tak payah belajar. Itu merupakan ijtihad untuk membezakan antara imam dan makmum. Tapi Al-Imam Syafi'i dia masih tak ada kita duduk sama sebab dia kata apa? Kita tahu beza dia sebab apa? Dia sebelah kanan. Ya. Dan lepas itu yang Mus'ab tanya tadi, nak tolak imam ke depan dia ataupun nak tarik makmum ke belakang. Itu juga merupakan ijtihad. Kita duduk belakang imam, Allahu Akbar. Okey. Kalau orang makmum ke belakang, okey, tak ada masalah. Tapi kalau imam ke depan, dia dengar orang takbir kuat, dia ke depan, kita ke depan. Okay, cuma cara ke depan ni bagaimana? Kan? Sikit. Jalan terus kan? Begitu juga kita solat, mungkin di masjid kita tak lakukan, tapi kita solat di masjid yang ramai orang. Kita besok dalam pergi haji di Masjidil Haram kan? Ruang depan kosong. Kan? Orang tak ke kiri, tak ke kanan. Kita nampak kosong. Jalan ke depan. Walaupun 2-3 sah jalan, lengkapkan sah. Dan jalan besar. Tak payah letak satu langkah, selangkah lagi. Orang dah habis sembahyang, baru kita tak sampai. Jalan. Sebab itu dikira pergerakan dalam solat. Begitu juga kalau kita nyamuk kan, terganggu sehingga kita hilang daya. Tak payah. Tak hilang lagi dia tadi. Itu juga dikira sebagai pergerakan. Sebab kalau kita